sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Okay, alright, sekarang kita dah sampai dekat Stesen Bas Kuala Perlis. Tengah tunggu kereta sewa. Malam tadi kita dah gerak daripada TBS pukul 1.30 pagi. So, kita sampai sebelum pukul 8 tadi dekat Stesen Kuala Perlis. Okay lah, kita right on time. You fill my head with roses, I can't help but dream away. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong. Let's say kalau kita terbuat silap kan, macam mana nak betulkan dia balik? Dia kita tambah design lah, dan dia akan jadikan dia jadi secari tu lah. Jadi kita panaskan dia, maknanya di sebelah dia sama banyak. Yang ni nama dia cantik untuk kita buat outline ni. So kalau kita letak kali dalam ni, dia tak akan keluar ke kawasan lain. Dia akan jadi tone colour yang lembut. Okay, untuk pewarnaan kita letak colour sikit je. Ni kan kita buat tone colour lah. Yang ni dari belakang. Dia akan bergerak. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. I wanna make you understand, let you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it, yeah we can make it if we try. Yes we can. Okay guys, kita dah settle dah buat canting batik. Nampak ni, member sampai 2 lah. Harga untuk buat canting batik ni RM10 satu kan? RM10 satu. So sangat murah, korang boleh try. Saya makan nak makan oden. Oden untuk bila? Malam ni. Oh, ada lagi besar.
Kita ada kemah. Ni barang-barang kemah. Pole, meja, sleeping bag, inflatable bag, bag tu. Ni ada barang-barang macam essential, barang-barang ni lah. Ini ada separuh bahagian baju, separuh portable stove dengan kipas apa semua lah. Barang elektrik semua ada ni. Ni macam biasa. Back camera tu. Back camera tu macam biasa lah. Akan ada drone, kamera extra, Insta360, ada gimbal. Ini semua charger barang-barang elektronik, lens, ini kamera, ni kursi, tripod. Untuk kita orang ambil pot nombor 19. So nombor 19 ni depan atas juga. Akan bantu assist Dan lah. So jangan risau, Sarah akan buat boat, Sarah ada experience. Kalau apa-apa boleh tanya dia lah. Okay. Trip hari ni 20 minit. Do and don'ts on the boat is jangan diri atas kawasan hitam ni. Sebab yang tu untuk kita letak kaki lah. Tempat boleh diri saja tempat yang putih ni sahaja. So cara naik boat memang tak. Cara naik boat duduk dulu, kemudian just turn masuk dalam lah. Turn masuk dalam. And if you tak rasa nak secure, boleh letak kaki tadi lah. Tahu boleh pegang lah. Nanti siapa yang ni boleh pegang sini. Okay. Kalau nak diri ambil gambar, diri dekat kawasan putih ni. Anda boleh pegang benda ni. Tapi beritahu diorang nak diri. Beritahu dulu lah. So dia boleh adjust lah. Tak kita tengah laju diri. So kalau nak pergi one side, kita nak gambar dan ke bawah, tapi kena kawal lah. Kena merangkak lah. So yang seorang sini, seorang sini. Kau tengah rekod ke? Tengah rekod.
Menu kita malam ni menu apa? Oden sama dengan Maggi. Ni nak garpu ke? Apa dia? Nak garpu ke? Nak garpu. Ada orang buat itu. Ini kan dia. Dia kena minum. Saya tu dia buat kopi yang tak minum pun. Udah. Kat rumah ni tu. Kita berada di Wang Kelian Place. So hari ni day tu kita akan pergi masuk Gua Kelam. Sungai kita guna. Bukan. Ini bukan. Dalam Russian.
Kita orang dah selesai caving ke Gua Kelam 2. Yang mana yang nak datang ke Gua Kelam 2, kalau perlukan kontak, boleh kontak saya. So kita kat sini, kat Ladang Kenaf. Aku nak cuba untuk remake balik gambar yang sangat-sangat ikonik untuk aku. Gambar ni aku pergi tahun 2017. So aku nak try ambil lagi sekali gambar tu, tempat yang sama kat belakang ni, dengan view Bukit Cabang kat belakang. And I know you're still in town. You should know I've seen you when you walk around. And there's nothing more to say. I just need for you to take my hand and stay. Too many times you slipped my heart. It's not always a sign. Now
campsite. Kita dah balik dekat campsite. So malam ni kita akan masak. So santai je. Dan esok ada aktiviti lain pula. Puan ni sedang gaul. Apa dia gaul tak tahu. Tapi ada satu hidup lah. Benda banting tadi yang pakal. Macam mana benda tu daripada situ terbanting ke situ? Cuba jawab. Nak komen. Oh, jangan tergolek. Nanti buat konten pula. Terbang nanti. Ni apa? Nasi goreng telur dadah, kecilnya pinggan. Dah orang tu tak nak beli pinggan banyak-banyak. Nak buat apa? Nak buat apa? Nasi goreng sama mungkin. Makan-makan. Tapi ini macam rasa macam pelik lah. Tak perasan? Rasa macam pelik lah. Kenapa dia tak banyak tu? Dalam movie ke? Dalam movie je tahu. Tak ni sini. Letak je dalam tu. Untuk trip ke Perlis untuk tahun 2024 ni, kita orang stay dekat Sanctuary Ikan Air Tawar dekat Tasik Timah Tasuh, Perlis. So tempat dia okey. So kita orang decide untuk camping je kali ni. Lepas tu banyak kemudahan juga. Satu hari RM50. Yang paling penting sebab dia ada plug point lah. Itu penting untuk aku lah, untuk charge semua benda kan. And satu lagi, apa yang korang boleh expect kalau dekat sini, dia tepi tasik. So tepi tasik berangin lah, berangin. So far dah duduk 3 hari. So tak hujan, berangin je lah buat tepi tasik kan. Untuk setiap tapak dia akan sediakan setiap satu plug point. Dan ada nombor tapak sini, ada plug point. So plug point ni 24 jam. So senang lah nak cas ke apa kan. Untuk salah satu benda yang penting juga kalau pergi campsite adalah tandas. So kat sini ada 3. Satu jamban cangkung, satu tempat mandi, satu jamban duduk. So jamban ni pun tak jauh, kat atas bukit je. Memandangkan hari ni hari last, hari ni hari Sabtu, kita nak balik dah. So sekarang pukul 11.30. So kita nak kemah-kemah and then kita pergi ke next location lah. Sewa kereta Azia. Di sini letak Aziz.
same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. Banyak kambing keluar. I gotta tear this world apart to let you in. Friends say your time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. When it's over, I will see what I've done. Letting go too soon. Oh, I'd be stronger if you just step right in. 'Cause I need a start to let you Basically Bukit Cabang hari ni just view lah. View kau boleh main dengan kambing-kambing. View Bukit Cabang kat belakang tu. So tak ada apa sangat. Masuk pun RM2 seorang. Okey lah. I gotta tear my world apart. It's the only way to start to let you in. When it's over, I will see what I've done. You tell me you're scared. You tell me you're weak, but I know you're stronger than what you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. And I'll back you up. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're nervous. You say you're afraid. I wish you could see that. I think you're brave. And if it all falls, if it all breaks, I'll still be here to fix these mistakes. Okay, dah settle lah trip dekat Perlis untuk 3 hari. So kita nak balik dah. Hari ni hari Sabtu 27. And bas kosong lah. Bas kosong.
trip yang akan datang. Bye bye. Honey, I'm with you through life and to death. Wherever you're going, I'm going.